Yuk, 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 pergi. Pai suka cong bang. Dah jom. Apa ni pemotor betul lah? Suka tenang aja bang. Ayo, bang, ayo. Assalamualaikum. Hai, paginya ni tu. Kami kena bermula dah sampai. Iyalah tu. Baik anak-anak, hari ini kita memasuki pelajaran geografi. Apa kisah boy macam mana tugas kelompok kita ni nak buat apa kita? Hai, tak payah susah. Semangat je. Enjoy je. Wala saja. Tak payah susah. Rumah sendiri ni Nisa. Dah bila dah? Kami siapa punya? Punya dekat rumah ada orang kami. Oh, kami sekali di rumah kau. Aku jangan bayar pula. Saya tahu dah. Aku nak bayar mana lagi bangunnya. Lah, yuk kita cari kayu lah dulu buat tunggu. Angah, kau pergi cari kayu sana kat hutan. Nak jadi ke mana? Yang angkut je kat semak tu, bubur. Mimi, tolong aku cari tunggu. Jomlah. Buat apa? Buat apa pula ni? Mika ambil lah apa bumbu-bumbu yang dah diambil tadi tu. Awak Mika kopek-kopek je bawang kat dalam dan diles untuk siang. Awak lah. Mana lah nak kita cari pasal? Dia ada pasal lah. Angkut je, tunggu. Oh, ada pasal sana. Jadi kali ni kami nak masak laksa kuah. Ulan lagi tengah numbuk lada. Saya sendiri lagi tengah ngopek mentimun. Reza lagi ngopek kulit bawang. Tasa lagi mabuk nio. Suci lagi hanum bilis. Senang untuk masak. Bagi orang-orang yang tak tahu, kan kami ni masak laksa kuah. Laksa tu asalnya dari pokok sagu. Bagi yang tak tahu ni lah pokok sagu. Ada kat dalam. Kalau kurangnya ada kata-kata. Ini makan kau. Aku pakai sanion dulu. Belum lagi, masih berampas lagi benda tu. What? Habis tu masukkanlah bilis. Kalau nak lebih lembek lah, kita taruh bilis kacang. Tambah lagi dalam sikit. Biar semua. Bagai sikit bising kerana nak hujan. Maklum aja lah ya hujan. Jadi kan aku campur garam lagi dalam motor. Kalau lagi dia sedap lah sesuai dekat. Tunggu sampai dia masak aku sini. Dia juga dah masak, kami angkat dulu bukan salin. Kami dah nak nata-nata laksa, kita boleh letakkan laksa. Habis tu kat sini ada hiasannya juga, ada toge, mentimun. Ni kita hias-hiaskanlah dulu. Ni kami susun-susun lah mentimun dengan toge atau laksa ni. Nanti baru kita siram dengan kuah. Inilah hasil kami. Kita nak tengok. Agak kuah je. Kuah? Ya, enak tak?
lantaran budak berdua ni pada ganti baju, jadi tinggal kami bertiga aja yang pakai baju kurung Melayu ni. Tak apa-apa lah ya kan, kami bertiga. Jadi sekianlah hasil video yang kami dari Melayu 2. Kami ucapkan terima kasih.